dia nak jual rumah memang nak kena buat lah. Owner dah ada dia punya own geran, bukti yang itu geran saya dah tak ada hutang. Itu kalau property yang ada title. Tapi yang tak ada title, dia akan guna deed of receipt and reassignment. Yang tu kita akan kalau instrumen yang tak ada title ni kita kena register dekat court. So dulu bila time dia orang buat loan, property tak ada title, dia register dekat court dia orang punya assignment security tu. So sekarang kita nak kena revoke registration dia orang buat kat court tu, kita kena revoke PA, power of attorney yang ada dalam documentation tu. So dia orang akan pulang kat kita seperti dokumen dengan dokumen yang assignment security semua tu. So kita akan revoke dekat court. So bukti dia is bukti yang nanti R&R nanti tu, deed of receipt reassignment tu, dia akan dicop oleh court, dibatalkan. I see. Kiranya power of attorney nombor-nombor ni yang register dulu tu telah dibatalkan. Maksud dia dah maksudnya dia dah habis hutang. So itu bukti yang bank buyer selalunya akan tengok untuk bukti okey property ni dah tak ada hutang dah. Dia akan tengok revocation yang stamp yang court dah stamp tu. Dekat instrumen tu lah. Yang tu. Jadi G-start yang tu ke yang discharge tu? Yang first tu. Yang first tu discharge of charge. Yang tu untuk ada title. Yang kalau yang tak ada geran tu receipt and reassignment. I see. Yang tu kena revocation dekat court lah. So apa-apa pun dia kena on paper. Kita tak boleh kata ini dah settle lah, tak boleh. Dia kena juga tunjuk bukti, sebab tu kena ada proper documentation baru boleh jalan. Dia macam bukan beli selipar dekat kedai. Walaupun contoh dah 10-15 tahun tutup, tapi macam dia kata okey saya tak ada buat proper documentation ni, contoh tu memang kena buat. Kira bila dia nak jual rumah memang nak kena buat lah benda tu. Tapi kalau 10 hingga 15 tahun pun at least macam, bukanlah at least sekurang-kurangnya at least 10 mungkin. Kalau dah 10-15 tahun pun, sebab sekarang ni everything dah digitalized, so senang sikit I guess, tak ada lama sangat.